Bazar Permas Jaya. Jom tengok apa ada, harga dia macam mana. Korang pernah jumpa ni pisang hijau. Yang ni sebekas RM9. Air Jalil Razak. Bang, air kira macam mana bang? Air plastik RM5, kap RM6. Kuih Lopez RM6. Ni pulut serunding RM5. Kak jual apa kak? Ni rojak tahu bakar, rojak cakoi. Harga macam mana kak harga? Harga RM10 je. Bang jual apa bang? Jual burger homemade bang. Yang smoke punya untuk smoke RM14.9 bang. Kalau yang double RM17. Baby ayam. Fufa. Ada original, pandan, bandung, honeydew. Harga RM5. Kunafa kuih raya. Ni harga dia. Nasi lemak ayam hitam RM10. Bang jual apa bang? Kita jual Katira Simple by Kopi Royal. Harga macam mana bang? Harga kalau botol ni RM8, kalau cawan blur RM6. Cempedak goreng RM12, 10 biji. Kak, ni kuih ni kira macam mana kak? Taku satu RM4. Yang onde-onde satu RM4 juga. Dengan paus sambal pun RM4. Air Katira Singapura. Yang ni RM8, yang ini RM15. Nasi ayam berempah besar ni RM15. Macam ni RM10. Yang besar ni RM15. Bubur berlauk paru macam ni RM11. Bubur pulut hitam, bubur kacang hijau, bubur Bali, bubur butir nangka, bubur cacah, semua RM5. T-shirt 110, 320. Pelbagai jenis cucuk-cucuk RM1. Dik, jual apa dik? Kita jual nasi biryani. Ke? Harga untuk ayam merah ni RM10. Untuk kambing ni RM15. Untuk daging ni RM13. Kasut lelong. Yang sini 10, yang ini 10 sampai 20. Yang ini RM30 satu pasang, 2 pasang RM50. Katira Abu Bakar. Yang ini RM10, yang ini RM7. Takoyaki ni kira macam mana bang? 5 biji 15. Bang jual apa ni bang? Saya jual som tambah. Harga berapa bang? Satu RM10. Ni pula air bini Jalil. Bang, harga macam mana bang? Satu RM4 je, kita bagi 3 10. Kak, akak jual apa kak? Okey, saya jual nasi campur kat sini. Nasi ambang, ayam dengan daging. Ayam RM8, daging RM10. Lepas kepala ikan mayung hari ni saya jual besar macam tu, saya jual RM15 je. Ayam madu bang, kira macam mana bang ayam madu? Satu RM3. Ni ada pulut kuning dengan daging. Harga macam mana bang harga? Harga RM10. Cucuk udang. Harga macam mana? Satu RM3. Beraneka batu-batu kristal. Harga dia yang ni RM25, yang ini RM20. Sampul raya. Harga macam mana kak? 3 paket RM10. Ada 30 pieces. Okay, dalam ni pun ada lagi sikit. Sini ada cak kuih tiaw kicap wantan. Start RM8. Bang jual apa bang? Okey, saya jual spag potato dan Yang ini spag zah, yang ini spag kahwin. Harga macam mana harga? harga ni RM25, yang ni RM15. Botang baju Melayu. Yang ni berapa harga? RM10 je bang. Tudung raya offer RM15. Di sini ada samping raya. Ni harga macam mana? Kalau yang dewasa 2 meter RM39 je. Kalau yang budak ada 2 saiz M dengan L, XL, RM20 hingga RM25. Roti john ni kira macam mana bang? Ni kita yang buat ni roti john special RM15. Roti john biasa ayam daging RM10. Inti kita tabur. Roti john special macam ni RM15. Ni ada kuih-kuih raya. Harga dia macam ni. Okay, bazar kat Permas ni dia ala-ala event. Menu-menu dia tak banyak menu-menu yang klise. Harga dia, korang rasa harga dia okey ke tak okey? Harga dia mahal ke murah?